Seronok betul orang main isu perkauman sekarang kan. Bila cerita pasal Kementerian Pengangkutan, sebut pasal Ridergate, mulalah semua melompat. Kata ini syarikat Cina yang dapat projek daripada JPJ untuk pungut cukai. Mana pergi post dan sebagainya. Bro, post apa semua ni senang kata ada lebih 10 syarikat memang telah dilantik oleh JPJ. Tak ada ganggu gugat apa benda pun. Cuma Ridergate ni dia menambahkan lagi satu saluran untuk orang mudah bayar. Macam sebelum ni aku ada je tengok orang komplain, susahlah nak bayar lesen, susahlah nak renew, susahlah nak itu, susahlah nak ini. Jadi Kementerian Pengangkutan ambil langkah untuk memudahkan rakyat. Kalau nak cerita pasal syarikat Cina, MyEG dia dah join dengan JPJ, maknanya dia dah dilantik sejak daripada 2016 bro. Masa tu kenapa orang tak kata pasal Cina ke apa? Dia pasal kerajaan hari ni je. Kalau kata kerajaan hari ni, kerajaan kau, cerita pasal Cina, India, Melayu ni diam senyap. Tapi sebab kerajaan hari ni adalah kerajaan perpaduan, maka dilemparkanlah tuduhan kata ini syarikat resis dan sebagainya. Tapi tak apa, itu cerita pasal Ridergate. Aku tertarik bila ada yang kata, oh lepas ni kalau kena saman tak boleh ambil budi. Ayat ni memang celaka. Sebab apa? Bila orang kata macam ni, kebanyakan orang yang tak berapa follow politik ataupun yang tak tahu apa yang kerajaan sedang buat, maka mereka akan terus percaya. Tak percaya kau tengok grup WhatsApp korang lah. Dan kadang ada orang yang tak faham, dia akan terus percaya benda tu. Walhal, bukannya dengan cara kau dapat saman, lepas tu tiba-tiba kau tak dapat budi. Bukan macam tu. Dia simple macam ni bro, step dia. Bila kau kena saman, ada setengah saman tu saman blacklist. Bila kata blacklist, kau tak boleh nak renew road tax kau dan tak boleh renew lesen kau. Bila tak renew lesen kau, secara automatik budi kau tak dapat lah. Itu je. Yang kau pening kata kena saman, tak boleh dapat budi ni pahal. Nak buat explanation yang penuh bro. Jangan buat singkat-singkat macam tu. Aku tak tahu apa niat di hati kau, walaupun benci macam mana pun dengan kerajaan. Benda yang kerajaan tak cakap, jangan cakap. Sebab benda itu boleh jadi fitnah bro. Aku sedih bukan apa bro, sebab hari ni ramai orang lebih suka berfikir secara fitnah berbanding berfikir dengan secara matang, secara tenang. Faham tak? Bila nak fikir je, mulalah ini nak jahanamkan Melayu, itu nak jahanamkan Melayu. Pemikiran jadi macam tu. Kadang-kadang kita lupa, bangsa kita sendiri yang membangsatkan bangsa sendiri. Contohnya, kalau orang Melayu dapat projek, berapa ramai kawan-kawan Melayu kat tepi ni seronok kawan dia dapat projek, ketikam sama sendiri.